Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, kita berjumpa dalam satu ruangan dalam mana saya sebagai Presiden Jatim Malaysia ingin membuat sedikit ulasan mengenai apa yang dipaparkan di Dada Akhbar pada hari ini, iaitu Karpal Singh menyanggah apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hadi Awang, Presiden PAS, yang mengatakan bahawa isu kalimah Allah itu telah selesai. Isu kalimah Allah sudah menjadi non-isu akibat daripada kunjungan yang dibuat oleh Datuk Nik Aziz Nikmat sebagai Mursyidul Ampas ke rumah Karpal Singh untuk menyambut hari jadi yang ke-82 dan mengadakan kunjungan hormat, informal hormat. Dan kalau mengikut Ustaz Hadi, bahawa dalam kunjungan itu perbincangan telah dibuat mengenai kalimah Allah dan kepahaman telah diberi kepada Karpal Singh yang mewakili DAP, dan dengan itu dikatakan bahawa DAP telah menerima penerangan yang diberikan oleh Datuk Nik Aziz yang menyebabkan bahawa isu kalimah Allah ini tidak lagi menjadi isu. Kalimah Allah tidak lagi menjadi isu. Okey. Tetapi bila kita bangun daripada tidur hari ini, buka surat khabar dalam beberapa akhbar perdana telah meletakkan di muka hadapan bahawa yang pertama, Karpal Singh menyanggah apa yang disebut oleh Ustaz Hadi. Nombor dua, Karpal Singh membayangkan pendirian Karpal Singh dan DAP tidak pernah berubah, tidak pernah undur walau seinci pun, yang mengatakan bahawa kalimah Allah harus dan sepatutnya boleh digunakan dalam Bible berbahasa Melayu. Okey. Yang ketiga yang kita dapati, hujah yang dikemukakan oleh Karpal Singh bahawa dia menafikan sama sekali bahawa pertemuan yang diadakan dengan Datuk Nik Aziz Nikmat, dia mengatakan tidak membincang langsung soal mengenai kalimah Allah. Sebaliknya, pertemuan non-formal yang tidak formal itu adalah pertemuan di antara dua pemimpin secara informal untuk meraihkan hari jadi Nik Aziz yang ke-82. Itu ceritanya, para penonton yang hormati sekalian. Persoalan yang timbul sekarang ini ada 2-3 perkara yang boleh saya timbulkan. Boleh kita bincang bersama-sama selepas ini. Pertama ialah Karpal Singh cepat menyanggah, melenting dan menyanggah apa yang disebut oleh Ustaz Hadi, bahawa isu kalimah Allah ini masih kekal bagi teman-teman DAP, bagi pimpinan DAP, masih kalimah Allah ini bertegak di atas keputusan Majlis Presiden yang diambil pada 8 hari bulan Januari. Itu keputusannya. Apa keputusan Majlis Presiden yang Ustaz Hadi pun ada dalam Majlis Presiden itu, membacakan satu kenyataan bahawa kalimah Allah boleh digunakan dalam Bible berversi bahasa Melayu. Sementara kalau kita lihat keputusan Majlis Syura Ulama pada 13 hari bulan Januari yang diperusikan sendiri oleh Datuk Aziz Nikmat, yang sebelum ini Datuk Nik Aziz dengan Ustaz Hadi sependapat, lebih kurang sama pendapat, mengatakan bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh orang Islam dalam konteks orang Kristian, permintaan mereka boleh digunakan dalam Bible berversi bahasa Melayu. Tetapi para penonton Majlis Syura Ulama yang bersidang pada 13 hari bulan itu, rasa saya menerima cadangan yang pokoknya dibuat oleh Profesor Datuk Harundin yang merupakan Timbalan Mursyidul Am, yang daripada awal sejak 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tegas, istiqamah mempertahankan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan Islam, apalagi nak digunakan dalam scripture, iaitu kitab buku agama mereka, iaitu Bible dalam bahasa Melayu. Okey, itu kedudukannya. Persoalannya lagi, saya nak timbulkan lagi persoalannya. Selain daripada itu, kita dapati bahawa kalimah Allah ini bagi Datuk Harundin lebih jelas lagi, lebih tepat lagi, lebih kata orang lebih hebat lagi
kesan daripada menggunakan kalimah Allah itu, siapa saja yang menggunakan, siapa saja yang mencadangkan, siapa saja yang membawa idea, siapa saja yang menyokong, siapa saja yang menyebarkan idea kalimah Allah boleh digunakan oleh orang yang bukan Islam, terutamanya orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu, yang kalimah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang bukan Esa. Tuhan yang berbilang-bilang, bukan Tuhan yang dipaham oleh orang Islam, yang dipaham oleh saudara daripada para penonton di waktu sekalian, iaitu Tuhan yang Esa, yang terbayang dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang Esa, Tuhan yang tidak beranak, dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Kalau itulah referensnya Tuhan yang itu, maknanya kalimah Allah tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam, termasuk orang Kristian yang ingin menggunakannya dalam Bible berbahasa Melayu. Jelas. Okey, yang ketiga yang perlu diberikan komen di sini ialah yang jelasnya pada saya, pertama, orang DAP, pimpinan DAP ini istiqamah. Pimpinan DAP ini tegas. Pimpinan DAP ini cekal. Pimpinan DAP ini mantap. Pimpinan DAP ini begitu hebat memegang prinsip, mereka tidak undur walau seinci pun. Yang tidak jelas, yang tidak tepat, yang berbolak-balik, yang flip-flop, yang nampaknya dia punya kegairahan mempertahankan kalimah Allah mengikut kehendak sebahagian daripada pimpinan PAS yang tergambar dalam keputusan Majlis Syura Ulama, nampaknya tidak seperti yang dijangkakan. Rakyat menjangkakan PAS lah di depan. PAS lah yang mengangkat kekuatan martabat orang Islam, orang Melayu. PAS lah yang berdiri di besar hadapan mempertahankan kalimah Allah ini. PAS lah pejuang utama dan pertamanya. PAS lah pendindingnya. PAS lah yang mencorakkan suasananya. PAS lah yang mencorakkan keadaannya. Tapi ini tidak berlaku. Sebab yang jelasnya dalam PAS sekarang ni ada dua puak. Puak yang pertama, yang asalnya Ustaz Hadi dengan Nik Aziz dan pengikut-pengikutnya ramai di kalangan parasit-parasit yang disebut Anwarinas dalam PAS, yang memegang prinsip, yang memegang keputusan yang mengatakan bahawa kalimah Allah boleh digunakan oleh orang yang bukan Islam, khususnya orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu. Tetapi bila keputusan Majlis Syura dibuat sedemikian rupa, kita dapati Nik Aziz sudah buat U-turn. Ustaz Hadi sudah buat U-turn. Satu perkara yang saya nak sebut, agaknya nombor dua juga disebut kat sini. Macam mana dalam PAS kalau kita lihat? Ustaz Hadi membuat keputusan dan membuat announcement tentang kalimat Allah boleh digunakan oleh orang bukan Islam, terutamanya orang Kristian, kehendak orang Kristian untuk memasukkan kalimat Allah dalam Bible berbahasa Melayu, dibuat sebelum Majlis Syura Ulama yang bertindak hal-hal mengenai dasar membuat apa-apa keputusan boleh dibincangkan di peringkat Majlis Syura, pun sudah diumumkan, pun sudah dimaklumkan. Saya fikir itu rasa-rasanya premature lah, tidak matang dan belum masak lagi dibincangkan di peringkat Majlis Syura, tetapi keputusan telah dibuat, announcement telah dibuat. Di sini rasa saya timbul sikit embarrassment kepada parti, embarrassment kepada PAS, dalam konteks orang Islam, embarrassment kepada orang Islam. Dan yang berikutnya yang ingin saya sebutkan, bahawa dalam suasana yang sedemikian, barangkali para penonton yang berhormat sekalian, dalam kita nak menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ini, flip-flop dalam PAS, tidak istiqamahnya dalam PAS, longgarnya kedudukan PAS dalam hal mengenai kalimah Allah ini, longgarnya kita dapati posisi pimpinan-pimpinan tertinggi PAS dalam hal mengenai kalimah Allah ini, walaupun di antara ulama-ulama PAS terutamanya yang begitu istiqamah, yang begitu kental, yang begitu subur minat untuk mempertahankan kalimah Allah, seperti Profesor Datuk Harun Din, yang berhormat Datuk Harun Taib dan teman-teman yang lain dan sebagainya, kita dapati dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hati semua orang
Dan akhirnya saya ingin menyebutkan, saya kenal Datuk Seri Hadi Awang. Agak lama perkenalan saya dengan beliau dalam perjuangan bersama-sama dengan teman-teman dalam PAS. Saya rasa dengan sifat yang ada kepada Ustaz Hadi, dengan tawaduk yang ada pada Ustaz Hadi, dengan keulamakan yang ada pada Ustaz Hadi, dengan imej yang ada pada Ustaz Hadi, saya sebenarnya tidak menjangkakan sama sekali yang Ustaz Hadi yang pertama boleh membuat kenyataan mendahului Majlis Syura yang pertama. Yang kedua, boleh membuat kenyataan mungkin tanpa merujuk kepada Datuk Seri Datuk Ni Aziz Nikmat. Tidak merujuk kepada kapal Sing atau mana-mana pimpinan DAP untuk membuat kenyataan bahawa isu kalimah Allah telah selesai, isu kalimah Allah telah selamat dengan kunjungan yang dibuat oleh Datuk Ni Aziz ke rumah kapal Sing. Rasa saya ini pun timbul perkara yang saya rasa saya sekali lagi embarrassment berlaku kepada PAS, embarrassment berlaku kepada ahli dan penyokong PAS, embarrassment juga terpalit kepada orang-orang Islam, para muslimin dan muslimat yang sebahagiannya menyokong kepada perjuangan PAS. Jadi sebagai Presiden Jati, saya mengharapkan insya-Allah kalaupun ada kekeruhan ini bagi orang PAS wajib menjernihkan kekeruhan itu. Bagi pimpinan-pimpinan PAS, wajib tidak boleh lari daripada mempertahankan apa yang telah diputuskan oleh Majlis Syura. Itulah sebenarnya, walaupun tidak direstui oleh DAP, tidak disepakati oleh PKR dan sebagainya, dan mudah-mudahan dengan istiqamah begitu, mungkin kemungkinan besar insya-Allah rahmat daripada Allah akan turun, kasih sayang daripada Allah akan turun, taufik dan hidayah daripada Allah akan diberikan mencucuri kepada kehidupan kita untuk berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Cukup setakat itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih pada tuan-tuan, terima kasih pada perempuan yang tidak jemu-jemu mengikuti IMR TV bersama dengan imrnetwork.my, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada program-program yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.